Hari ini kita ada satu pelakon, Fazrin. Dan dia telah melakukan hair transplant. Sekarang sudah masuk 9 bulan. Jadi kami nak tahu apakah perasaan beliau hari ini. Oh, perasaan saya sangat-sangat gembira. Saya tak dapat nak gambarkan perasaan happy tu, Datuk. Sebab setiap kali orang jumpa saya, dia cakap saya nampak lagi muda.